Assalamualaikum tuan-tuan. Buat apa tu? Jom sama-sama dengan saya kita baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Lelaki, yakni suami, itu pelindung kepada perempuan, iaitu isteri, kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni lelaki, atas sebahagian yang lain, yakni perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan kerana mereka lelaki telah memberikan nafkah daripada hartanya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tiada, kerana Allah Ta'ala menjaga mereka. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, yakni pisah tempat tidur, dan jika perlu pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi seperti biasa, jangan kita biarkan hari-hari kita berlalu tanpa membaca Al-Quran.